Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan poster yang bertemakan Wau Bulan. Wau Bulan bukan sahaja sekadar permainan tradisional, malah merupakan lambang dan identiti, kreativiti dan kemahiran masyarakat Melayu Kelantan sejak zaman dahulu lagi. Keunikan Wau Bulan dapat dilihat melalui bentuknya yang menyerupai bulan sabit serta dihiasi dengan pelbagai corak dan warna yang menarik. Selain digunakan sebagai permainan, Wau Bulan juga mempunyai nilai seni yang tinggi kerana proses pembuatannya memerlukan ketelitian dan kemahiran yang khusus. Pada masa kini, Wau Bulan menjadi simbol kebudayaan negeri Kelantan yang juga dikenali di peringkat antarabangsa. Oleh itu, saya dan ahli kumpulan saya telah memilih Wau Bulan sebagai elemen utama dalam menghasilkan poster digital bagi memperkenalkan dan mempromosikan warisan budaya tradisional Wau Bulan kepada masyarakat dan seluruh dunia. Elemen seni. Yang pertama adalah maksud poster. Wau Bulan sebagai elemen utama poster ini. Corak Wau Bulan diberi sentuhan motif dan warna bendera Palestin sebagai lambang solidariti. Wau Bulan juga diwarnai dengan warna biru yang melambangkan kedaulatan dan kedamaian. Wau Bulan yang terbang di langit senja yang bermaksud warisan budaya Wau Bulan diambang di telan zaman. Namun, warna-warni langit tersebut memberi maksud bahawa meskipun ia kian dilupakan, keindahannya tetap diamati setiap kali ia dilihat. Yang kedua ialah warna yang dipilih. Gabungan warna sejuk dan sedikit warna panas adalah berfungsi untuk memberi sentuhan harmoni kepada gabungan kedua-dua warna tersebut. Warna sejuk iaitu warna ungu, magneta, merah jambu telah bergabung dengan warna panas iaitu kuning dan jinggu untuk memberi sentuhan harmoni dan seimbang. Warna tumbuhan yang diwarnakan dengan warna hijau adalah untuk memberi maksud ketenangan di persekitaran pantai. Prinsip reka bentuk pertama yang digunakan dalam poster ini ialah keseimbangan. Poster ini menggunakan keseimbangan asimetri iaitu elemen di sebelah kiri dan kanan tidak sama tetapi masih kelihatan seimbang. Watak kanak-kanak yang sedang bermain wau di bahagian kiri diimbangi oleh rumah tradisional serta figura manusia di bahagian kanan. Selain itu, Wau Bulan yang berada di bahagian atas turut diimbangi oleh pokok kelapa dan elemen landscape di sekitarnya. Susunan ini menjadikan poster kelihatan stabil, kemas dan tidak terlalu berat pada satu bahagian sahaja. Oleh itu, keseimbangan yang digunakan berjaya menghasilkan komposisi visual yang harmoni dan menarik perhatian penonton. Seterusnya ialah prinsip pergerakan. Dalam poster ini, pergerakan visual membantu mengarahkan pandangan mata penonton mengikut laluan yang tertentu. Pandangan mata bermula pada watak kanak-kanak yang memegang tali wau. Garisan tali tersebut kemudian membawa fokus mata ke arah Wau Bulan yang sedang terbang di udara. Selepas itu, mata penonton bergerak ke kawasan sawah padi, sungai dan rumah tradisional yang terdapat dalam ilustrasi. Aliran visual ini menjadikan poster lebih mudah difahami kerana setiap elemen disusun secara teratur. Kesannya, mesej tentang warisan budaya Wau Bulan dapat disampaikan dengan lebih berkesan kepada penonton. Prinsip reka bentuk yang ada pada Wau Bulan kita iaitu pertama sekali penegasan. Wau Bulan dijadikan fokus utama kerana saiznya paling besar dan berada di tengah poster. Ini menarik perhatian penonton dengan kadar segera. Yang kedua iaitu harmoni, iaitu penggunaan elemen seperti sawah padi, rumah kampung dan Wau Bulan mewujudkan suasana kampung yang sesuai dengan tema budaya Kelantan. Yang terakhir ialah persatuan, iaitu semua elemen dalam poster saling berkaitan untuk menyampaikan satu mesej iaitu kebanggaan terhadap warisan tradisional Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan tentang proses teknikal penghasilan poster ilustrasi digital yang bertemakan dengan Wau Bulan. Proses dimulakan dengan menghasilkan lakaran awal secara manual dengan menggunakan pensel. Lakaran ini bertujuan untuk menentukan reka bentuk, komposisi
dan kedudukan elemen utama dalam poster. Selepas itu, lakaran tersebut diambil gambar dan dimasukkan ke dalam perisian Adobe Photoshop. Saya kemudian menggunakan pen tool dan brush tool untuk membuat garisan digital yang lebih kemas dan jelas. Dan ini membantu menghasilkan ilustrasi yang lebih profesional berbanding lakaran yang asal. Seterusnya, saya mewarnakan ilustrasi ini dengan menggunakan warna-warna yang cerah dan menarik bagi menyalahkan identiti budaya Wau Bulan itu. Saya juga menambah kesan bayang-bayang dan juga pencahayaan untuk memberikan kedalaman serta menjadikan ilustrasi itu lebih hidup. Bagi melengkapkan bagi poster saya memasukkan elemen latar belakang dan motif tradisional Melayu yang sesuai dengan tema warisan budaya. Kemudian saya menambahkan tajuk dan teks juga menggunakan tipografi yang mudah dibaca supaya mesej poster itu dapat disampaikan dengan jelas. Pada peringkat akhir, saya membuat semakan terhadap warna, susunan elemen dan kualiti reka bentuk sebelum mengekspos poster dalam format yang sesuai untuk cetakan dan pembentangan. Kesimpulannya, poster ini yang saya hasilkan ini dihasilkan melalui gabungan teknik lukisan manual dan juga teknologi digital bagi menghasilkan reka bentuk yang kreatif, menarik serta dapat mempromosikan lagi warisan budaya Wau Bulan kepada generasi muda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan proses penghasilan poster ilustrasi Wau Bulan menggunakan Adobe Photoshop. Langkah pertama, saya membuka Adobe Photoshop dan mencipta dokumen baharu menggunakan Site A4. Site ini dipilih kerana sesuai untuk menghasilkan poster yang kemas serta mudah dicetak. Saya juga menetapkan resolusi yang sesuai supaya hasil poster kelihatan jelas dan berkualiti tinggi. Seterusnya, saya memasukkan gambar Wau Bulan yang telah saya lukis dan warnakan menggunakan pensel. Gambar tersebut dijadikan rujukan utama dalam proses penghasilan poster. Saya meletakkan pada layer yang berasingan bagi memudahkan kerja penyuntingan. Selepas itu, saya menjalankan proses trace dengan menyalin semula bentuk dan corak Wau Bulan berdasarkan gambar asal. Proses ini dilakukan dengan teliti supaya setiap corak dan hiasan dapat dihasilkan dengan lebih kemas dan teratur berbanding lakaran asal. Kemudian, saya menyusun kedudukan Wau Bulan menggunakan Move Tool dan Transform Tool. Saya melaraskan saiz serta kedudukan supaya sesuai dengan ruang poster dan menghasilkan susunan yang seimbang. Setelah selesai, saya mula mewarna Wau Bulan menggunakan Soft Round Brush pada layer baharu. Saya memilih kombinasi warna ungu muda, merah jambu dan biru bagi memberikan penampilan yang lebih menarik dan ceria. Bagi menambahkan keindahan reka bentuk, saya mewarna bahagian bunga dengan warna merah jambu dan menambah warna ungu terang pada bahagian tengah bunga. Bahagian tali dan hiasan tepi pula diwarnakan menggunakan ungu pekat bagi menghasilkan kontras yang lebih jelas. Untuk memastikan hasil kerja lebih kemas, saya menggunakan fungsi zoom bagi membesarkan bahagian-bahagian kecil. Ia memudahkan proses perwarnaan dan membantu saya menghasilkan corak yang lebih terperinci. Akhir sekali, saya menyemak keseluruhan poster termasuk warna, corak dan susunan elemen. Setelah berpuas hati dengan hasilnya, saya menyimpan fail dalam format JPEG dan PSD. Secara keseluruhannya, Adobe Photoshop membantu saya menghasilkan poster Wau Bulan yang lebih kemas, menarik dan berkualiti berbanding lukisan asal yang diwarnakan menggunakan pensel. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, penggunaan teknologi digital seperti Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop sangat membantu dalam mempromosikan warisan budaya Wau Bulan kepada masyarakat dengan lebih meluas. Melalui perisian ini, elemen budaya tradisional dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang lebih kreatif, menarik dan berkualiti tinggi. Reka bentuk poster yang cantik juga mampu menarik minat generasi muda untuk mengenali serta menghargai warisan budaya tempatan. Selain itu, gabungan antara warisan tradisional dan teknologi digital dapat memastikan budaya Wau Bulan terus dipelihara, dipromosikan dan kekal relevan pada masa hadapan.